Tiga golongan yang mendapat manfaat besar dalam simpanan emas. Adakah anda tergolong dalam golongan ini? Tengok video ni sampai habis dan cuba komen anda ada dalam golongan yang mana satu. Tak semua orang perlu simpan emas. Bahkan ada juga kes, mentor saya tak sarankan seseorang itu untuk menyimpan emas. Letak duit dalam tabung haji ataupun ASB lebih baik. Yang pertama ialah golongan yang tak boleh langsung nak menabung. Kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Walaupun gaji makin lama makin naik, tapi simpanan kecemasan 3 bulan gaji pun belum ada. Bila menabung, duit tabungan dia selalu bocor. Dah guna macam-macam teknik menabung, tapi bila nampak duit makin banyak, akhirnya bocor juga. Untuk golongan ini, penyelesaian yang terbaik adalah menabung melalui kaedah akaun emas gap. Menabung secara automatik, nanti sedar-sedar tabungan emas dia makin banyak. Bila ada emas banyak, maksudnya duit banyak. Bila nak pakai duit, boleh jual atau perpajakkan sahaja emas pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua ialah golongan yang disiplin dalam tabungan, tapi hanya simpan dalam ASB ataupun tabung haji sahaja. Mereka tak sedar tabungan mereka dicuri oleh inflasi dan kejatuhan ringgit. Walaupun nombor makin bertambah, tapi hakikatnya nilai makin berkurangan. Dividen yang dapat tak seberapa berbanding kadar inflasi dan kejatuhan ringgit. Sebenarnya mereka tertipu dengan nombor. Solusinya ialah kena tukarkan duit simpanan jangka masa panjang untuk simpanan 2 tahun ke atas kepada aset emas fizikal. Tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji yang nak digunakan dalam masa terdekat sahaja dalam ASB ataupun tabung haji. Yang ketiga ialah golongan yang kaya raya tapi tak ada tabungan emas. Orang kaya tapi tak ada simpanan emas ibarat kapal Titanic yang tak ada lifeboat. Kalau ada pun lifeboat tak cukup. Kapal besar macam mana sekalipun tetap ada risiko karam. Kapal besar macam mana pun tetap kena ada lifeboat. Tanpa emas, kekayaan kita berisiko tenggelam bila-bila masa sahaja. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sarankan sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk satu keluarga sebagai lifeboat dan insurans kekayaan keluarga kita. Kalau apa-apa terjadi, sekurang-kurangnya emas tu sedikit sebanyak bantu kita untuk bertahan, insya-Allah. Memang kita sentiasa doakan yang terbaik, tapi kita kena sentiasa bersedia perkara yang terburuk. Jadi anda dalam golongan yang mana? Cuba komen. Nak menabung emas dengan ilmu yang betul bersama Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun rujuk pin di video saya. Saya akan bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.